daripada airport KB ke airport KL. Separuh daripada family kita orang dah pernah pergi Mekah Madinah, tapi separuh lagi belum pernah pergi. So this time around kita buat trip ke Mekah Madinah secara DIY. This trip sangatlah challenging sebabnya kita membawa 2 wheelchair dan paling tua is 76 tahun dan paling muda is 2 tahun lah. Okay, first ticket flight kita orang beli Kusra Travel direct daripada Malaysia terus ke Madinah. Yang bestnya, masa check-in di Kelantan, bagasi kami terus didaftar sampai ke destinasi akhir. Jadi bila sampai kat KLIA tu, kami tak perlu ambil beg kami dan check-in semula. Semua urusan bagasi dah siap diuruskan oleh pihak penerbangan. Maksudnya, bila kami tiba kat Kuala Lumpur tu, kami cuma perlu bergerak ke terminal sahaja untuk pelepasan international. Tak perlu dah check-in 2 kali. Untuk visa pula, kita orang semua ambil visa turis sebabnya ada problem dengan visa umrah tu. So kita orang ambil asing visa turis 1, lepas tu kita orang top up pula jenis insurans medical. Kalau saya ambil direct flight daripada KL ke Madinah is penat dalam flight, boring, sakit punggung, sakit belakang. Kita orang nak landing dah. Berapa minit lagi saya? 31 minit. 31 minit sampai. Kita orang landing. Ladies and gentlemen, boys and girls, we will be descending shortly.